Untuk video yang lepas guys, aku dah senaraikan dekat korang antara 5 aplikasi yang pernah wujud dekat Malaysia, yang popular juga satu ketika dulu. Dan aplikasi tu mungkin kita dah tak nampak lagi dah sekarang. Tapi dalam video kali ni aku nak senaraikan dekat korang antara 9 aplikasi yang wujud dekat Malaysia ni, yang masih lagi aktif dekat Malaysia ni, tapi tak berapa famous sangat. Daripada segi marketing mungkin kurang, okay? Mungkin tak ramai juga yang daftar dekat aplikasi tu. Mungkin ada yang tengah mencari aplikasi tambahan ataupun aplikasi baru untuk korang register untuk tambahkan pendapatan. Korang boleh tengok video ni sampai habis, dan mungkin dalam 9 aplikasi yang aku akan senaraikan dekat sini, mungkin korang boleh register lepas ni dan boleh cari pendapatan tambahan dalam aplikasi tu. So kalau korang nak tahu aplikasi apa, jangan lupa tekan subscribe dan tekan like dekat bawah ni. So jom kita roll intro dulu. Baik, di tangga yang ke-9 adalah aplikasi FogoMove. FogoMove ialah platform on demand dan juga same day delivery Malaysia yang fokus kepada penghantaran barangan, makanan serta perkhidmatan logistik untuk individu dan juga SME. Nama Fogo sendiri datang daripada konsep food and goods. Yang menariknya, FogoMove bukan sekadar penghantaran menggunakan motor. Mereka menawarkan pelbagai jenis kenderaan seperti kereta, basikal, pickup 4x4, van, small, medium and large lorry, cool truck dan juga chiller van. Antara servis yang mereka tawarkan adalah parcel dan juga dokumen, makanan, barang runcit, barang besar, barang pindah rumah ataupun pejabat, barang automotif, barangan perubatan, multi-point delivery, outstation delivery, schedule delivery, buy for you, rider boleh membeli barang untuk pelanggan, sewa kenderaan bersama driver selama 3 hingga 12 jam untuk beberapa penghantaran. Jadi kalau korang berminat nak daftar sebagai rider ataupun partner dengan company ni, boleh pergi download aplikasi mereka dekat dalam Google Play Store. Baik, yang ke-8 adalah aplikasi Pickup. Pickup ialah platform penghantaran berasaskan teknologi yang bermula pada tahun 2016 dan beroperasi di negara Hong Kong, Singapura dan juga Malaysia. Fokus utama mereka adalah penghantaran on demand, same day dan juga penyelesaian logistik untuk peniaga. Konsep Pickup lebih kepada parcel dan juga courier delivery. Antara kegunaannya ataupun servis mereka tawarkan adalah hantar parcel, hantar makanan, hantar bunga, barang e-commerce, dokumen, penghantaran untuk merchant, same day delivery, on demand delivery. Pickup juga mendakwa yang mereka menyediakan penghantaran sehingga 4 jam dengan real time tracking, photo proof of delivery dan juga e-signature. So aplikasi ini juga masih lagi wujud dekat dalam Google Play Store. So kalau korang yang berminat boleh pergi download dan register dekat dalam App Store. Nombor 7 adalah aplikasi Tumpang. Tumpang ialah platform penghantaran dan juga pengangkutan dari Malaysia yang menggabungkan pelanggan dengan transporter ataupun kurier yang mempunyai ruang kargo yang kosong. Maksudnya dekat sini, mereka cuba menggunakan konsep ruang kosong dalam perjalanan transporter supaya kos penghantaran boleh jadi lebih murah. Contohnya, sebuah lori memang akan bergerak daripada Johor ke Kuala Lumpur. So, kalau lori tu memang ada ruang kosong, pelanggan boleh tumpang barang mereka dalam perjalanan tersebut. Itulah konsep utama yang dibawakan oleh aplikasi Tumpang ni. Dengan menggunakan tagline No More Waste Empty Trips. Antara servisnya adalah hantar parcel ataupun barangan, penghantaran menggunakan lori, kargo, moving service, logistik, pengangkutan barang dan juga barang bersaiz besar. Mereka menyatakan servis mereka tersedia selama 24 jam dan meliputi seluruh semenanjung Malaysia. So, macam mana pula servisnya beroperasi? Pelanggan boleh post request penghantaran barangan, masukkan lokasi, ambil gambar barang dan kemudian hantar permintaan. Seterusnya, transporter yang berminat boleh memberikan quotation ataupun harga kepada pelanggan. Pelanggan boleh untuk dapatkan quotation ataupun pilih beberapa harga, kemudian pilih transporter yang ada orang berminat, ataupun yang kena dengan bajet mereka, kemudian bayar dan barang akan diambil dan juga dihantar. Makna kata dekat sini, transporter yang tentukan harga. Kalau mereka nak menggunakan servis daripada Tumpang ni untuk tumpangkan barang mereka menggunakan transporter daripada transport tu. Jadi aplikasi ni juga masih lagi ada dekat dalam Google Play Store. Cuma dia agak kurang daripada segi marketing. So korang yang berminat boleh pergi download dan register dekat dalam tu. Nombor 6, aplikasi YouParcel. YouParcel ialah platform same day
on-demand parcel delivery yang menggunakan delivery agent secara freelance ataupun kontrak. Fokus utamanya ialah penghantaran parcel dari rumah, pejabat dan juga premis terus kepada penerima. Daripada segi harga pula, U-Parcel menawarkan harga serendah RM9, okey, dengan tanpa minimum penghantaran, dan servis ni beroperasi selama 24 jam, 7 hari seminggu. Pengguna boleh menetapkan waktu pick up dan juga drop off, buat penghantaran banyak parcel dan juga track penghantaran secara live. Yang menariknya untuk rider, U-Parcel menggunakan konsep delivery agent. Bukannya semua rider perlu bekerja sepenuh masa. Ada bukti daripada pengalaman seorang delivery agent pada tahun 2025 bahawa U-Parcel memberikan senarai job untuk hari tersebut. Rider boleh memilih slot, masa dan juga kawasan dan mengambil job tambahan jika mampu. Pengguna tersebut mendakwa U-Parcel mengambil 18% komisen. Ini ialah pengalaman individu, jadi jangan anggap 18% sebagai kadar rasmi semasa. So, kalau korang berminat dan register, apps ni juga masih tersedia dekat dalam Google Play Store. Pergi download dan register dekat dalam tu. Apps nombor 5 adalah Haloje. Haloje Delivery ialah platform penghantaran tempatan yang diasaskan di Batu Pahat, Johor di bawah Taxilia Global Solution Sdn Bhd. Ia menawarkan servis on demand dan juga same day delivery untuk makanan, barang, dokumen dan juga parcel. Barang yang boleh dihantar menggunakan motosikal sehingga 10 kg. Yang menariknya, Haloje bukan hanya sekadar fokus pada bandar-bandar besar. Mereka juga memang membawakan konsep community first delivery, iaitu cuba menyediakan servis delivery di bandar dan juga kawasan yang kurang diberi perhatian oleh platform besar. Antara yang menarik tentang apps ni adalah model zero commission, di mana Haloje mempromosikan model zero commission untuk merchant. Mereka cuba meletakkan diri sebagai platform yang lebih mesra kepada peniaga kecil dan juga rider. Antara servis yang ditawarkan dalam aplikasi ini adalah mereka menyediakan food delivery, parcel delivery, dokumen, goods, same day delivery, on-demand delivery. Dan mereka mempunyai aplikasi berasingan untuk customer, merchant dan juga rider. So, aplikasi ini juga masih wujud dekat dalam Google Play Store. So, korang boleh pergi register, download dan register. Nombor 4, aplikasi Moveit. Moveit ialah platform on-demand logistik delivery di Malaysia. Ia menawarkan penghantaran menggunakan beberapa jenis kenderaan seperti motor, kereta, 4x4, van, lori dan juga tow truck. Konsepnya lebih menekankan pelbagai jenis kenderaan untuk penghantaran barang dan juga logistik. Antara servis yang tersedia dalam aplikasi Moveit ni adalah parcel ataupun barangan, barang yang besar, penghantaran menggunakan van, lori, pindah barang, pindah rumah, pindah pejabat, penghantaran menggunakan 4x4 dan juga towing. Penghantaran menggunakan motosikal juga, mereka menawarkan peluang kepada pemilik kenderaan untuk mendaftar sebagai fleet ataupun business partner dan mendapatkan job melalui aplikasi tersebut. Nombor 3 adalah aplikasi GoGet. GoGet mula diasaskan dekat Malaysia pada tahun 2014. Konsep asalnya bukan semata-mata delivery. GoGet ialah platform yang menghubungkan pelanggan atau syarikat dengan pekerja sambilan yang dipanggil sebagai Go-Getters untuk melakukan pelbagai tugasan. Antara kerja yang boleh dibuat melalui GoGet adalah penghantaran barang dan juga parcel, runner dan juga personal shopper, membeli dan juga mengambil barang, moving ataupun mengangkat barang, catering dan juga event job, kerja pejabat sementara, data entry dan juga tugasan yang lain. Malah, GoGet masih menawarkan akaun GoGet Business termasuk bug delivery, dashboard perniagaan, insurans untuk barang yang dihantar dan juga integrasi dengan pesanan online. So, pendek kata dekat dalam aplikasi ni, korang boleh pilih apa jenis pekerjaan yang korang nak dekat dalam tu. Boleh buat secara sambilan dan masa juga fleksibel. So, korang yang berminat boleh pergi cari dekat dalam Google Play Store, download dan register dekat dalam tu. Aplikasi di tangga kedua adalah Oda Malaysia. Oda Malaysia ialah platform tempatan yang cuba menggabungkan beberapa servis dalam satu aplikasi. Ia bukan sekadar food delivery. Antara servis yang ditawarkan ialah food delivery, grocery delivery, parcel delivery, e-hailing, medicine delivery, booking services, loyalty point and rewards, COD and cashless payment. Yang menariknya tentang Oda ni, konsep Oda sebenarnya agak ambitious, iaitu mereka cuba untuk menjadi super apps tempatan. Dalam satu aplikasi, pengguna boleh untuk order makanan, beli barang, hantar parcel, tempah e-hailing, beli ubat dan macam-macam lagi. Malah, laman web rasmi mereka juga mempromosikan peluang untuk rider dan driver menyertai platform tersebut.
Jadi walaupun daripada segi marketing agak kurang sikit daripada company ni, tapi dekat dalam aplikasi tu memang dah ada pengguna tetap mereka yang akan buat pesanan dan akan cari rider untuk buat penghantaran barang-barang mereka. Nombor satu aplikasi yang korang boleh tambahkan dekat dalam korang punya phone untuk buat servis penghantaran adalah aplikasi Misi Delivery. Misi ialah platform penghantaran makanan yang menekankan konsep community-centric food delivery yang mana menghubungkan pelanggan dengan restoran, kedai makan dan juga peniaga tempatan. Aplikasi mereka menawarkan real-time tracking, pembayaran dan juga penghantaran makanan. Yang lebih menarik lagi, Misi ni bukan sekadar apps untuk pelanggan. Mereka juga mempunyai Misi Order Hub, iaitu aplikasi untuk rider dan juga merchant menerima, mengurus dan juga menjejaki pesanan secara masa dan juga nyata. Apa yang membezakan Misi dengan apps yang lain adalah Misi pernah mendapat perhatian kerana modelnya yang cuba memberikan kelebihan kepada peniaga dan juga rider berbanding model platform yang besar. Dalam perbincangan pengguna Malaysia, ada yang menyebut Misi menawarkan harga makanan seperti harga kedai dan bayaran penghantaran diberikan sepenuhnya kepada rider. Namun pengalaman pengguna terhadap cas penghantaran dan ketersediaan rider adalah berbeza mengikut kawasan. Untuk yang terbaru ni juga, Misi dah pun upgrade diorang punya servis kepada servis untuk kenderaan-kenderaan yang lain juga. Contohnya macam kereta, 4x4, van, lori dan sebagainya. Jadi, servis untuk penghantaran bagi aplikasi delivery ni dah meluas di mana pelanggan boleh memilih apa saja jenis kenderaan yang mereka nak untuk buat penghantaran. So, kepada korang yang berminat nak daftar aplikasi Misi ni, boleh je pergi dekat dalam Google Play Store, alright, register dekat sana dan terus mulakan misi korang untuk menghantar barang-barangan daripada pelanggan-pelanggan ni. Okay, dan harga insyaAllah lah, alright, lebih berbaloi untuk korang yang nak cari income tambahan ataupun nak buat secara part time ni. Alright, jadi aku rasa itu je kot video yang aku nak kongsikan kali ni, antara 9 aplikasi yang aku dah senaraikan yang boleh membantu korang untuk tambah pendapatan ataupun boleh membantu korang juga untuk buat secara sambilan bila masa korang ada masa yang free ataupun masa terluang ataupun nak pergi ke satu-satu tempat tu dan korang nak online sekali job. Okay, so kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan tekan button like dekat bawah ni. Dan juga lupa aku nak beritahu korang juga boleh kongsikan pengalaman sekiranya korang dah pun menggunakan aplikasi tu dekat ruangan komen bawah ni. Jumpa lagi guys, aku Firdaus. Assalamualaikum. Bye.